Okey, nampak tak? Kalau daripada yang kita buat learning ni, maksudnya bila ada biji air gelung, kita boleh masuk tanpa operation. Kita boleh masuk tanpa operation dan insya-Allah tak perlu makan ubat pun. Lepas kita buat seminggu tu okey. Jadi lepas ni sesiapa yang ada ni contoh. Ni kalau sesiapa yang ada masalah tidur dengan bangun je. Musing boleh doktor, tapi kalau tidur musing kot lelaki tu kau pening lain cerita tu. Aku tak boleh tolong. Dan hak ni hak betul-betul pening boleh. Alright, next nampak tak? Ni contoh. Okey. Ni contoh dia, okey. Okey. Kau nampak teknik dia? Nanti doktor tak boleh ambil semua ramai. Hak mana ada masalah doktor akan buat 2-3 orang. Boleh tak? Macam baru ni cik alhamdulillah kita buat terus baru ni. Masa doktor mari bagi ceramah hari tu, cik ada masalah ni. Okey, nampak? Alright. Okey. Mudah je. Kita memerlukan katil dengan bantal, doktor akan buat, doktor bagi, nampak? Dan macam mochi tadi, mata dia gerak. Okey, dan kita tunggu. Dan kalau ikut rawatan dia, kita akan pusing-pusing masuk balik biji tu tanpa operation. Jangan pusing. Alright? Tapi kalau sini kalau doktor tak ada, boleh pergi je dekat klinik kesihatan ataupun klinik buah musim ada pakar. Ada pakar ENT ataupun neuro. Okey, dua orang tu je yang akan buat tahu teknik tu. Alright. Ni boleh? Ni kelas. Ni nampak. Ni very clear. Nampak tak? Sebenarnya biji tu dalam gegelong tu dia tak ada biji. Dia clear, dia ada cecair je. Tetapi boleh mari depan. Boleh mari depan ada masuk. Okey, nampak tak biji tu? Nampak? Kita masuk balik biji tu. Dalam gegelong dia. Nampak tak? Masa baring tu memang pening ya. Memang musing lah. Tapi jangan pusing. Inilah rawatan yang panggil 5 minit je. InsyaAllah boleh masuk balik biji tu. Okey. Nampak mudah. Tapi tak mudah seperti yang kita rasa lah sebenarnya. Dia susah juga. Alright. Okay, next. Ada soalan tak setakat ni? Tak apa. Kita santai. Kita boleh tanya. Kalau ada apa-apa. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada. Sama Ustaz. Ada soalan tak? Ada biji tadi. Ada soalan tak? Cik di sini apa? Okay, next. Okay. Hak ni lah teknik yang Dr. Wayat tadi. Kita masuk. Cik di sini. Kita masuk balik. Alright, next. Okay, next. Okay. Ada soal penyakit ni. Nama dia Meniere disease. Penyakit ni simptom dia 5. Dia rasa telinga ketak, telinga bunyi, mentah dengar, mentah tak dengar. Dia rasa macam hanyut, macam duduk tabuk. Dan yang kelima, dia akan rasa musing. Tapi lebih pada sejar. Siapa-siapa ada, dan dia especially kena bila makan masing. Lepas pergi makan gula atau apa. Kalau siapa-siapa ada, sesuai sangat hari ni sebab kita ada buat ujian pendengaran. Ada tak? Siapa ada? Telinga ketak, kurang dengar, telinga bunyi macam rung desing, rasa hanyut macam tabur. Ada tak? Jari-jari, angkat tangan. Siapa ada telinga bunyi? Telinga bunyi tak apa dah. Bunyi rung, bunyi bah ke bunyi apa? Bunyi cekiri. Angkat tangan. Oh ramai. Lepas ni, hak mana ada telinga bunyi, hak rasa kurang dengar, pergi buat ujian pendengaran. Dan sebab dia setiap buat ujian pendengaran tu setengah jam juga. Hak ni wajib. Siapa ada telinga berbunyi, wajib. Boleh tak? Hak kurang dengar lagi wajib. Tapi hak telinga bunyi pun boleh juga. Dan doktor nak share satu benda. Ada satu kajian kami buat 7 tahun untuk doktor punya PhD. Kita guna Yasin. Kita dengar Yasin 7 jam sehari. Tapi bukan Yasin biasa-biasa jadi ilmu dia. Kita kena dengar lebih kuat daripada bunyi yang kita bunyi yang telinga. Lebih kuat daripada bunyi buat kita dengar desing dalam telinga 7 jam sehari. Kecuali tandas. Kecuali masuk tandas. Sebab Quran. Dan masa research Dr. Zu hari tu, Dr. Zu guna Yasin Al-Mashari.
surah Al-Masyari. Al-Masyari ni sebab dia macam lembut sikit kan, dia macam slow, dia tak laju sangat. Dan 7 je sehari, insyaAllah. Doktor pernah ada satu patient, operator, hijau dia kat telefon dia. Dan Alhamdulillah, lepas dia dengar dekat nas bulan, telinga bunyi dia kurang, tak dengar. So maksudnya itulah miracle of Quran. Dan insyaAllah kalau dengar 7 je sehari tu boleh hafal kot Yasin ni insyaAllah. Kalau tak boleh hafal lagi tak tahu dah tak. So maksudnya dengan Quran, solat Quran merupakan benda yang tak jauh, boleh bantu masalah kita. Next. Dan paling common dia panggil penyakit jangkitan kuman pada saraf vestibular, neuritis labyrinthitis. Gini je contoh. Siapa pernah demam, batuk, semua tak bangun 3 hari sebab pening musim? Siapa je dengar kaji kena? Ada tak? Kaji? Kaji kena? Masya Allah, bagus lah Allah jaga dia hari promosi ni. Banyak sangat kes. Tak ada deh, maksudnya ni very common. Bila telinga tak dengar, telinga bunyi, dia akan jadi apa, very common lah. Bila pening musim, lepas dia batuk sesama, tak boleh bangun 3 hari MC, tak lagi hijau. Tetapi lama awak dia kena sekali tu je. Ada awak tak bernasib baik, dia akan berulang-ulang. Hak berulang-ulang tu lah sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Setiap kali dia letih, kuat tidur, batuk sesama, dia akan jadi dapat balik begitu. Kau kata cik, cik boleh kongsi tak pengalaman cik dapat BPPV baru lepas tadi? Cik kongsi sikit. Cik Lee, banyak kan ambil video. Hak cik cerita sikit kan cik dapat gitu. Jaga video. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kena lah penyakit hak sepengah tu BPPV. Ada biji lagi belum? Apa ni? Lepas tu betul masa doktor mandi tu saya bisa dengar musim kepala. Lepas tidur tu yung musim. Lepas tu tak balik pula jadi musim juga. Lepas tu tak kerja mata lama tu dekat bangun apabila kita tidur tu yang jadi tu musim umum. Jadi musim mata, musim lagu. Alhamdulillah. Mari sini betul nak doktor ada, saya pun ayat dia aja ceramah. Saya ayat dia doktor, saya ada mengalami penyakit ini. Dia pun buat rawatan saya. Alhamdulillah sampai kali ni tu. Berapa minit rawatan cik? Aku minit je sampai ke seminit tak dia. 5 minit. 5 minit. Betul je. Alhamdulillah sampai kali ni tu tak berlaku lagi lah. Macam yang ketak telinga ke sesemua ni saya kurang lah kena sesemua ni. Alhamdulillah. Terima kasih cik. Tapi macam penyakit cik ni, setakat buat ilmu tu lah, ilmu manusia dah. Setakat ni dia akan jadi balik 4 tahun cik. Setakat hot metod doktor guna ni 4 tahun dia akan mari balik. Dia ada 2 metod. Satu metod daripada London, satu metod daripada US. Metod daripada US dia boleh bertahan 4 tahun. Tapi metod hok kita duk guna lama, kita tak kocok kepala tu, dia akan jadi 2 tahun mari pula. Betul tak? At least lah doktor nak bagi ilmu. Contoh, kalau tiba-tiba tidur bangun musing macam cik, kan? Tak tahu berapa tak apalah, tak tahu nama penyakit pun, nama dia biji masuk dalam gelung, BPPV. Tapi dia very prominent, dia musing rumah, biung. Alright, next. Dan kalau boleh, dan satu lagi migraine. Jadi ingat tak migraine? Orang-orang muda ada sini. Feature migraine ada 5. Satu, sakit kepala dia sebelah-sebelah. Dia gili-gili, sebentar kanan, sebentar kiri. Yang kedua, dia jadi macam lawyer nak motor. Yang ketiga, dia fotofobia. Dia tidur di bilik gelap. Dia tak boleh laku juga. Kadang-kadang langsir, terpokok sikit pun rasa nak marah. Okay? Yang keempat, dia bunyi bising. Anak nanya kau banyak, kau bening. Betul tak? Kadang-kadang anak dia macam lompat tak katil lagi kita serabut. Okay? Yang kelima, dia akan jadi rasa aura. Aura ni dia nampak macam ada lamp cahaya sebelum nak attack. Rawatan migraine, satu, cukup tidur. Yang kedua, jangan stres. Tapi orang gila yang tak stres. Okay? So normal lah kalau stres. Yang ketiga, rawatan yang terbaik lah bagi doktor, pakai cermin mata hitam. Even doktor sebenarnya migraine. Doktor sangat migraine yang teruk. Dan Alhamdulillah, sebab doktor pernah ada peluang belajar dengan profesor, maksudnya hak bahagian migraine dekat London. Tapi lama lah doktor belajar dengan dia. Simple je, pakai spek mata hitam. Okay, yang ketiga, kopi. Kurangkan kopi. Kopi kampung tak apa. Jangan boleh sebut kau. Jangan perai Nescafe. Kalau doktor lah, doktor. Mungkin orang lain boleh. Doktor tak boleh. Minta maaf lah.
Depends.